Dari hati untuk hati, kita gerak seiring sehati, bawa sinar tiap cerita. Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang ke ABC Podcast. Okey, tajuk kita hari ini adalah berborak santai mengenai kehidupan anak muda zaman sekarang. So, bersama kita ada seorang ahli panel daripada ahli akrab. Okey, so Puan boleh perkenalkan diri? Assalamualaikum semua. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Okay, saya Siti Nur Saadah binti Muhammad Nur Kamil. Saya adalah ahli akrab sejak tahun 2011. Wah, lama. Tahun 2011 dan saya di bawah salah sebuah agensi kerajaan lah, iaitu RISDA. Saya juga Alhamdulillah telah mendapat pertauliahan untuk menjadi seorang kaunselor bertauliah di UK lah. Okey, tahniah ya. Cik saya. Masih. Okey, so untuk tajuk kita hari ni, apa yang kita nak sembang? Okey, hari ni kita akan membawakan satu tajuk yang dialami oleh semua orang. Tapi kita semua pendam je sebenarnya. Tajuk kita overthinking. Wah, agak berat tajuknya ya, sebab tapi itulah banyak yang terjadi dekat sekeliling kita. So, apa maksud overthinking yang Cik Ada faham? Okey, overthinking ni thinking kan, kita berfikir. Berfikir tu adalah normal, risau tu adalah normal. Tapi apabila kita berfikir ni, fikir mendalam tanpa kesudahan, tanpa tindakan. Dia bila kita over, terlalu memikirlah ceritanya. Bila kita tanpa ada penyelesaian, tu dah cerita. Okey. Kenapa overthinking ni semakin biasa pada zaman sekarang? Dia sebenarnya, kita kata lebih kepada faktor terbesar adalah mengenai diri kita sendiri dengan pengaruh daripada media sosial yang amat meluas. Jadi media sosial ni dia memaparkan sesuatu yang indah-indah, sesuatu yang ideal, yang idola. Maksudnya bila dia keluarga tu bahagia, penuh kasih sayang. Bila dia kaya, kayanya ya Allah melampau. Kayanya ialah sesuatu yang macam kayangan. Bila kita berilmu, ilmu tu kira kata di peringkat kedoktoran, macam tu lah. Dia sesuatu yang sangat idola. Di mana kita sendiri sebenarnya kita tak lihat diri kita. Kita tengok orang tu kaya, kita nak jadi kaya. Kita tengok orang tu bahagia, kita nak jadi bahagia. Tapi kita tidak melihat pada diri kita sendiri ni, apa yang kita ada sebenarnya sekarang. Faham. So, apa tanda seseorang tu dia ada overthinking? Tanda tu susah nak cakap. Sebab secara luarannya, kita tengok dia normal. Sebab dia sebenarnya tidaklah menunjukkan dia punya tanda-tanda tu kan. Tapi kadang-kadang lah kalau dia tunjuk pun, bila kita tengok orang tu, dia boleh jadi daripada perwatakan dia ceria, jadi pendiam, senyap. Daripada dia adalah seorang yang dia bercakap normal dengan kita, dia senyum kan. Tapi bila dia duduk seorang-seorang, dia mengamun, berkerut muka dia. Macam tu kira kata tengah mikir tu, tengah berfikir lah tu. Faham. So, benda ni overthinking ni ada kesan yang negatif tak pada individu? Overthinking ni sebenarnya adalah sesuatu yang kita boleh kata kurang sihat. Jadi kurang sihat tu kerana dia terlebih memikir. Apabila kita terlebih memikir tapi tiada tindakan, jadi di situlah kurang sihatnya. Di mana apabila kita berfikir tanpa tindakan ni, penyelesaian tiada. Dia jadi masalah masih ada tanpa diselesaikan. Okay, faham. So, macam untuk Cik Ada lah kan, mind to share untuk apa, pernah alami tak overthinking dalam kehidupan seharian? Ini boleh tak saya reveal? Boleh. Kalau Cik Ada tak kisah nak berkongsi lah. Boleh. InsyaAllah boleh. Okey.
saya dululah waktu saya zaman muda-muda dulu kan. Waktu saya muda-muda dulu, saya overthink atas satu perkara yang paling besar adalah kerjaya. Jadi daripada segi kerjaya ni, kita baru grad, kita ada banyak persaingan. Bila kita grad ni, pasaran kerja tu sangat meluas. Jadi bila saya overthink ni, saya berfikirkan yang pertama, mak ayah saya semakin tua. Saya rasa dah sampai masa saya yang menampung kehidupan tu, keluarga tu kan. Yang kedua, yelah kita pun nak membina hidup kita, kita nak ada rumah. Kita nak ada rumah yang selesa kan. Betul. Kita nak bagi keselesaan, bukan kecukupan dah, keselesaan kepada keluarga kita, mak ayah kita semua ni kan. Itu kalau kita punya keperluan lah. So macam mana Cik Ada handle situasi macam ni? Cik Ada menulis ke atau meluahkan dekat orang ke? Okey, sebelum tu. Sebelum tu, tadi saya cakap keperluan kan. Okey, sebenarnya kita ni manusia kan, kita tidak terlepas daripada kehendak kita. Faham? Bila, terutama tadi yang saya kata kita tengok media sosial tu kan. Bila kita tengok media sosial ni, kita pun ada kehendak. Instead of keperluan tadi tu yang saya sebut tadi tu, saya ada kehendak nak makan dekat restoran mewah. Saya nakkan juga belilah barang kemas. Tengok mana ada barang kemas. Saya nak juga ada barang kemas. Tengok orang lain pergi travel, saya nak juga pergi travel. Jadi menjawab kepada soalan Anisah tadi, kaitan dengan bagaimana saya handle tu, betul. Journaling ataupun penulisan saya adalah juga. Bila saya rasa serabut sangat dalam ni, dia dah sangkut. Dah sangkut, saya ambil pen, ambil kertas, saya tulis lah. Saya tulis, saya luahkan atas tu. Dia tak dapat tulis, kita lukis. Tak dapat tulis, kita lukis apa yang saya tak perhati kan. Faham. Okay. Lepas tu, yelah, bila kita terlalu membikin ni, satu masa kita terduduk tau. Kita terduduk. Time tu lah kita akan macam, ya Allah, tak daya dah rasa. Banyak sangat. So time tu lah saya akan tulis. Lepas tu, saya akan tulislah satu penyelesaian, dua penyelesaian. Kalau tidak, dia punya overthinking. Satu masalah, dua masalah, tiga masalah. Lepas tu, satu masalah A. Masalah A. Dua masalah, satu B. Masalah satu C. Tanpa penyelesaian. Faham. Tapi, waktu saya menulis tu, baru saya nampak, okey ni problem aku. Ni penyelesaian aku. Kenalah tulis pula apa penyelesaian dia. Jadi yang saya cakap pasal kerjaya tadi tu, saya buat part time. Akhirnya saya dapat apa orang kata cetusan minda lah untuk membuat part time. Jadi saya pun buat part time sementara saya apply kerja yang betul-betul kan. Jadi saya buat part time tu. Rupanya Allah ni Maha Penyayang. Bila saya buat part time, daripada situ satu je langkah saya part time. Duit tak sebanyak mana, tapi saya sembang dengan orang, sembang dengan customer kan. Bila sembang tu, saya dapat dengar pengalaman dia, tanya dia macam mana dia buat semua kan. So kat situ kita dah dapat tahu dah pula macam mana nak buat bisnes ke, macam mana nak jadi ejen ke kan. Bila kita dah dengar orang punya cerita, laluan tu dipermudahkan Allah. Tuhan tu Maha Adil, Maha Penyayang. Jadi dia tunjuk laluan tu. Dia tunjuk laluan tu. Alhamdulillah lah saya dapat survive semua. Macam mana cara nak handle overthinking? Okay, itulah. Selain journaling tu lagi, saya ada juga kita kata berbual dengan kawan-kawan. Kawan-kawan kita ni pun banyak jenis. Kadang-kadang ada yang seorang tu kaki bahan. Gelak kita. Ada seorang tu membantu. Dia banyak jenis. Tapi tak kisahlah. Dia nak gelakkan kita pun. Itu dia lah. So kita ambil yang baik-baik je.
kita dengar kalau dia gelakkan tu, dia ada juga bagi tips tu. Kadang-kadang dia sindir tu, apa yang dia sindir ke tu pun satu tips juga. Faham. So benda-benda tu kadang-kadang kita tak pernah terfikir. Dia iya juga cakap kau. Betul rupanya. Tu pun dapat membantu sebenarnya. Dia dalam dia gelak-gelak tu, dia sindir tu, dia ada bagi tips tu sebenarnya. Kita ni kena fikir positif. Jangan kita rasa dia down dengan kita. Walaupun dia macam tu kan. Tapi kita ambil yang baik-baik. Kita ambil yang baik-baik. Actually bila kita sembang dengan orang ni, bila kita pun dapat healing, dapat luah perasaan, kita pun dapat rasa lega. Sebenarnya kalau kita kata apa, kita tak percaya dengan kawan-kawan kita kan, kita sakit hati lah kawan-kawan kita cakap dengan kau pun tak guna. Okay, tak apa, boleh jumpa rakan akrab. Boleh jumpa rakan akrab, boleh jumpa kaunselor. Dia orang yang berjumpa dengan kaunselor dia ni, dia bukannya ada masalah kadang tu. Dia ada dah jalan penyelesaian. Antaranya dia tidak pasti. Dia tak pasti macam mana ataupun jalan penyelesaian yang mana yang dia boleh ambil. Kadang kita ni ada je. Kadang kita tak yakin. Kita ada jalan, ada 2, 3, 4 jalan yang kita ada kan. Choices yang kita ada. Tapi sama ada kita tak yakin ataupun kita nak dengar lah apa pendapat orang. So kita boleh dapatlah daripada kawan ke, ahli akrab ke. Itulah kalau rasa-rasa kawan kita tu macam dia tak boleh pakai lah kau ni. Bolehlah cari ahli akrab ke. Sembang je. Bukan nak serious communication pun. Kita buat conversation yang santai-santai je. Sembang-sembang je. Tapi apa pendapat Cik Ada kalau orang kata overthinking ni kita kena luahkan dekat kawan juga kan. So mana yang lagi selesa? Untuk lelaki ke, sembangan kawan lelaki ke, atau dengan kawan perempuan yang lagi selesa? Saya lebih pada kawan perempuan lah. Sebab saya yelah, perempuan ni kita faham emosi kita macam mana. Faham? Itulah. Okay, so sebelum kita tamatkan episod kali ini, yang saya faham tak semua benda dalam hidup kita ni kita perlukan jawapan hari ni. Kadang-kadang bukan jawapan yang kita perlukan, tapi ketenangan. Yang penting teruskan melangkah untuk sesiapa yang sedang bergelut dengan overthinking. Remember this, you are doing your best and that is enough for today. Okay, saya sebelum penutup pun, saya nak bagi tahu kat semua. Okay, actually it's okay not to be okay. Tak ada masalah pun. Semua orang mengalaminya. So, chill je. Kita sama je semua. Cuma kita kena atasi lah. Itu je. Okay, sekian. Terima kasih pada Cik Ada bersama dalam episod kali ini. Jumpa lagi dalam episod seterusnya. Sayangi diri, jaga hati dan tenangkan fikiran. Okay, bye. Dari hati untuk hati, kita gerak seiring sehati, bawa sinar tiap cerita, akrab pendengar setia, amanah jadi pegangan, rasional dan integriti, suasana harmoni. Dari hati untuk hati, sokongan moral, emosi terjaga, hati ceria, akrab pendengar setia anda. Dari hati untuk hati, kita gerak seiring sehati, bawa sinar tiap cerita, akrab pendengar setia, amanah jadi pegangan, rasional dan integriti, suasana harmoni. Dari hati untuk hati, sokongan moral, emosi terjaga, hati ceria, akrab pendengar setia anda. Dari hati untuk hati, kita gerak seiring sehati, bawa sinar tiap cerita, akrab pendengar setia, amanah jadi pegangan, rasional dan integriti, suasana harmoni. Dari hati
untuk hati. Sokongan moral, emosi terjaga, hati ceria, akrab, pendengar setia.